Inilah pintu gerbang Pokok Bayam terletak di air terjun Kokram. Perjalanan kami dimulakan dengan laluan yang sungguh luar biasa. Dua batang pokok bayan raksasa membentuk gerbang selemu jadi yang seolah-olah menyambut kehadiran tetamu. Salah satu wajib bergambar bagi para pecinta alam dan seni fotografi. Sekarang kami menuju ke air terjun Kokram terletak di Taman Negara Kaupo Koya, daerah Sadira Gerindra, Patalun. Kokram Waterfall adalah permata tersembunyi yang memukau, dingin, menyegarkan dan memenangkan suasana untuk mereka yang mahu lari daripada kesibukan dunia. Ciri utama air terjun Kokram ialah 9 tingkat air terjun setinggi 700 meter serta tingkap minyak kuala semula jadi yang menawarkan. Ikan air tawar pelaut, jinak dan bebas berenang di celahan batuan. Laluan hutan tropika sempurna untuk aktiviti jungle trekking. Kemudahan lengkap tandas, gerai makanan dan tempat letak kereta. Syukur buat pemencinta kamera dan segerban banyak bayang ke puncak air terjun. Siap sudut adalah latar yang sempurna. Waktu terbaik untuk ke sini adalah sekitar Jun dengan Oktober. Aliran deras kabus halus, suasana yang romantik. Dan sebenarnya inilah suasana di puncak air terjun Kokram Waterfall. Dan inilah ikan pelewut yang terdapat di sini. Sekarang kita sebaru sudah mandi di air terjun Kokram di Waterfall di Patalun. Jom lepas ni kita menuju pulang. Bye. Lokasi seterusnya kami menuju ke Thousand Miles di Plantation Cafe terletak di Bukit Kaura. Kafe ini dikelilingi oleh ladang teh menghijau dan gunung ganan yang memukau. Bayangkan minum teh panas sambil siap disapa kabus pagi. Menu di sini adalah teh dan kopi premium, kek buatan sendiri, pizza spaghetti, somta dan makanan halal. Paling penting yang bestnya pizza kat sini memang best dengan harga pun berpatutan. Dibuka pada hari Rabu sehingga Jumaat bermula pada jam 9 pagi sehingga 8 malam. Dan pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 pagi sehingga 8 malam. Dia tutup pada setiap hari Selasa. Lokasi di Tambung Klong Sai Kau, Kaura, Patalun. Ini dan suasana dia dari atas. Dan inilah suasana ramai juga yang datang dari Malaysia dan Perlis menuju ke sini sekitar dalam 100 km sahaja. Yang maknanya mereka dari Perlis dekatlah daripada utara ni ke sini. Dan kita dapat makanan, cuma makan kat sini kena pandai pilih lah. Kadang-kadang kita tak kena dengan tekak kita lah. Ni suasana dia di ladang teh hanya secopok macam tu je. Tapi menjadi perhatian ataupun kunjungan orang ramai. Kebanyakan grup-grup motosikal lah yang datang sini. Inilah kita dari udara, kita terbangkan drone, tengok suasana dia. Dia Thousand Miles di Plantation. Terima kasih kerana setia bersama kami Tara Bakers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.